Anak-anak makin jauh tidak berhubungan dengan ibu bapa, dan mungkin ibu bapa juga kurang disenangi oleh anak-anak. Terkadang anak yang tidak mendengar apa yang kita kata, pantas kita berkata derhaka, kita naik baran, marah-marah. Terkadang ayah sendiri pun, mak sendiri pun tidak tunjukkan keduah. Lalu macam mana anak-anak nak dapat panduan, pedoman? Kalau anak dan ayah sama-sama duk main gadget dan device, ramai orang dalam rumah tapi tak pernah makan sekali, tak pernah bertegur, bersapa. Semakin lama dengan adanya AI dan semakin banyak perkara menghiburkan daripada telefon pintar, komunikasi semakin tidak berlaku. Semacam ada sesuatu yang tidak kena, lalu Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mahu mencari panduan untuk pulang kepada rahmat. Mereka yang mahu menjemput barakah dan rahmat Allah ke dalam keluarga memang memerlukan surah Al-Isra. Ia bukan hanya cerita tentang ayah kena buat macam ni, anak kena buat macam ni, tetapi hubungan antara dua generasi. Surah Luqman juga ada menceritakan tentang ayah yang berwasiat kepada anaknya. Saudara-saudari, ayuh bersama dengan saya banyak perkara yang saya nak kongsikan dengan anda, teguran-teguran daripada Al-Quran bersama dengan saya dalam program bersama dengan YouTube KMP Academy pada hari Sabtu ini 26 April, bertemu dengan saya dalam program Keibu Bapaan.